Orang selalu cakap yang ikan keli ni adalah ikan yang kotor, diternak dalam air yang busuk, berbau. Baiklah, Syirkah, kita seterusnya akan pergi ke Perak untuk melihat cerita pagi berkaitan dengan sistem ikan keli automatik. Jadi bersama dengan siapa? Pastinya bersama dengan Saiful Airi Sabirun. Silakan Saiful. Baik, sistem ikan keli automatik ataupun projek kekeli ini diusahakan dan direka oleh sepasang suami isteri bagi peternakan skala kecil. Ia satu inovasi yang bermanfaat dan juga tidak memerlukan pengurusan yang rumit. Jadi untuk pagi ini kita nak bersama dengan Puan Siti Asma Muhammad Ali, iaitu pengasas projek ini. Jadi Puan, mungkin Puan boleh kongsikan kepada penonton kita bagaimana idea asal projek ini boleh datang dan sebagainya. Okey, pada asalnya sistem ni kami cipta hanya untuk kegunaan sendiri sebab saya dan suami memang sangat suka makan ikan keli, tapi kita selalu dengar dekat luar sana kan, orang selalu cakap yang ikan keli ni adalah ikan yang kotor, diternak dalam air yang busuk, berbau. Saya mencari inisiatif lain, macam mana saya nak mendapatkan sumber ikan keli yang lebih saya yakin bersih dan halal untuk keluarga saya. Jadi apa yang saya buat adalah saya cuba untuk ternak sendiri dalam tong kecil. Dan tapi masalahnya pula adalah bila saya balik kampung, ikan keli saya ni semua mati sebab tak ada siapa nak bagi makan, tak ada siapa nak tukarkan air. Jadi saya cakap dekat suami saya, apa kata kita cipta satu sistem yang boleh tolong jagakan ikan keli ni untuk kami. Sebab saya dan suami memang belajar dalam bidang kejuruteraan elektrik di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Jadi kami hanya perlu gunakan semula ilmu yang kami ada untuk cipta sistem ni. Okey, dan saya juga masuk semua kelas penternakan ikan keli dekat Malaysia ni dan saya belajar dari ramai penternak yang dah berpengalaman. Dan saya macam terkejut, rupanya dekat Malaysia ni penternakan ikan keli dijalankan secara manual, dan ini macam mustahil untuk orang di luar sana yang tak ada ilmu, tak pernah bela keli dan busy dan sibuk, tak ada masa untuk gunakan cara yang sama untuk cuba menternak ikan keli. Jadi dengan ilmu teknikal dan ilmu peternakan ni, saya cipta, alhamdulillah terhasilnya sistem ikan keli automatik untuk menyelesaikan semua masalah ni. Jadi Puan, mungkin Puan boleh kongsikan kepada penonton kita macam mana sistem ini beroperasi. Okey, sistem ni sangat mudah untuk digunakan. Pengguna hanya perlu sambungkan ke paip rumah dan air yang masuk akan melalui sistem anti-klorin, di mana air dalam tong ni sudah dinyah klorin kan, sebab klorin ni bahaya untuk ikan keli. Dan air yang masuk ni dia akan berhenti secara automatik pada paras yang kita tetapkan, sebab kita ada letak water level control valve dekat situ. Dan tong ni juga ada sistem makan automatik, di mana kita boleh setkan untuk bagi makan berapa kali sehari dan berapa banyak pellet setiap hari. Yang paling penting sekali ada sistem penukaran air automatik, di mana setiap hari air kotor akan keluar secara automatik melalui water valve timer. Dan lagi satu, tong yang kita buat ni kita tempah khas untuk kekeli sebab dia menggunakan bahan HDPE, iaitu high density polyethylene, di mana bahan ni kalis bahan kimia. Kalau plastik ataupun tong biasa dekat luar sana, penternak biasanya akan rendam dengan batang pisang 3 ke 4 hari, tapi menggunakan HDPE ni tak perlu dah buat semua tu. Dan bahan ni juga sangat kukuh dan bila kena hujan panas sekalipun boleh bertahan lebih daripada 5 tahun. Baik Puan, mungkin Puan boleh kongsikan harapan Puan terhadap projek ni dan juga bagaimana penonton boleh dapatkan informasi tentang projek kekeli ni. Okey, saya berharap projek kekeli ni dapat membantu dan menggalakkan masyarakat di luar sana untuk mula menternak sendiri ikan keli di rumah. Dan saya rasa semua orang berhak untuk terutamanya Muslim berhak untuk mendapatkan sumber ikan keli yang kita betul-betul yakin dia bersih dan halal. Okey, untuk info lebih lanjut mengenai ikan keli boleh layari www.kekeli.com.my atau boleh pergi ke TikTok, Facebook atau Instagram Kekeli HQ.
Baik Puan, terima kasih atas perkongsiannya untuk pagi ini. Jadi kita doakan semoga projek ini berjalan dengan lancar ya. Jadi saya kira itu saja yang boleh saya kongsikan untuk cerita Pagi Perak. Kita kembali semula ke studio. Silakan. Terima kasih Saiful untuk perkongsian cerita pagi dari Perak.